tips cukai hari ni, jimat cara halal. Ini Bos Cukai nak kongsikan beberapa komen dekat TikTok Bos Cukai daripada Adam Zafrul. Dia kata, tapi ada je allowance tak dikenakan cukai, ada je allowance dikecualikan cukai. Betul ke masalahnya? Okey, bila cakap pasal allowance, of course lah, ini pendapatan yang kita terima daripada hasil kita bekerja dengan majikan. So bila cakap pasal allowance ni, dia under section 4B employment income, dan kita kena bedah lagi dekat section 4B tu ada 5 subkategori, iaitu section 13(1)A sampai 13(1)E. Bila cakap pasal allowance ni, secara hakikatnya semua allowance akan dikenakan cukai, kecuali sekiranya allowance yang kita terima tu atas sebab-sebab tertentu, iaitu apabila allowance kita tu adalah allowance perjalanan. Kita nak pergi ke sesuatu tempat, allowance perjalanan tersebut boleh tak dikenakan cukai ataupun ada exemption. Itu pun exemption adalah sebanyak RM6,000 sahaja. Namun sebagai seorang pekerja, kita kena aware juga, banyak juga benefit-benefit daripada majikan ni yang tak dikenakan cukai. Sebagai contoh, staff meal, insurans, dan banyak jugalah. Cukai bukan beban. Follow TikTok Bos Cukai untuk tahu tips jimat cukai cara halal.